dilahirkan di Pulau Pinang pada 26 Julai 1964 dan bermaustaking di Bukit Jelutong, Shah Alam, Selangor, dan merupakan sepenuh masa pendakwah bebas. Berpendidikan awal di Kelantan dan meneruskan pengajian di peringkat yang tertinggi di sebuah universiti di Mekah, dan berpengalaman sebagai tenaga pengajar di sebuah IPKS di Kota Baru, Kelantan selama 5 tahun, dan merupakan pengasas dan pengurusi Pertubuhan Gulam Al-Dakwah Selangor pada tahun 2015 dan sehingga kini. Antara siri-siri dakwah yang telah dijalankan adalah di Gua Musan, Kelantan sejak tahun 2015, Kuching, Miri dan Sibu, Sarawak pada tahun 2016 dan 2017, dan seterusnya sempurna dilaksanakan Sabah bermula tahun 2017 sehingga kini. So tanpa melengahkan masa lagi, saya jemput Ustaz untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk Bukan Sekadar Ramadan. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Terima kasih kepada pengurusi majlis, seterusnya kepada barisan jawatankuasa sumber manusia yang merupakan penganjur kepada program ini, dan kepada warga LPPPKN yang di pusat dan juga di seluruh Malaysia. InsyaAllah pada pagi ini saya diminta untuk berkongsi sedikit ilmu tentang kelebihan ataupun apa yang sepatutnya kita buat di bulan Ramadan. Dan sebelum tu saya minta maaf sebab suara tak ada. Pertama sekali, bukan sekadar Ramadan. Ramadan ni satu hadiah yang sangat besar, yang sangat tinggi nilainya, yang Allah bagi khusus kepada hamba-Nya. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi kata, sesiapa yang diharamkan daripada kebaikan di bulan Ramadan dan juga kebaikan Lailatul Qadar, maka dia diharamkan daripada segala kebaikan. Sebab kebaikan yang Allah bagi pada bulan Ramadan ni adalah tidak akan ada di bulan yang lain. Dan kebaikan yang Allah nak bagi kepada hamba ni di bulan Ramadan, kalau manusia berebut untuk dapat kebaikan tersebut, sudah cukup untuk melayakkannya menjadi orang bertakwa dan menjadi ahli syurga. Sebab satu hadis berkenaan dengan kelebihan bulan Ramadan, Nabi sebut dalam satu hadis, ada dua orang lelaki yang dua-dua masuk Islam serentak. Kemudian dua-dua ni berjihad pada jalan Allah. Yang pertama mati syahid dalam peperangan. Kemudian kawan dia berjihad tapi tidak ditakdirkan mati syahid dalam fi sabilillah. Dan kawan yang tak meninggal ni terus hidup sampai lepas Ramadan. Kemudian seorang sahabat, dia bermimpi. Sahabat ni nama dia Abu Talha. Dia bermimpi, dia nampak dua orang sahabat ni di akhirat esok, bila dua-dua nak masuk syurga, maka Allah benarkan yang mati kemudian
iaitu yang mati bukan di medan jihad, masuk lebih awal ke syurga. Adapun yang mati dalam medan peperangan untuk pertahankan Islam, masuk kemudian. Jadi sahabat ni peliklah. Bagaimana orang yang korbankan nyawa untuk agama Allah masuk kemudian. Sedangkan seorang lagi dia tak adalah korbankan nyawa untuk agama Allah, tapi dimasukkan awal ke syurga. Bila dia tertanya-tanya, maka dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata kepada sahabat ini, kamu tahu tak kenapa yang mati kemudian masuk awal ke syurga, walaupun dia bukan mati dalam medan peperangan? Wallahu alam, saya tak tahu. Maka kata Nabi, bukankah sahabat yang mati kemudian sempat berpuasa di bulan Ramadan? Sempat berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan macam-macam dia buat ibadat, yang ibadatnya berlipat kali ganda, yang tak sempat kawan yang mati awal di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan semua ibadat berganda. Di bulan Ramadan diampunkan segala dosa hamba-hamba yang bertaubat. Di bulan Ramadan manusia semakin dekat kepada Allah. Di bulan Ramadan manusia dapat satu bonus yang terlalu besar, terlalu mahal yang Allah sediakan untuk orang beriman, iaitu malam Lailatul Qadar. Sebab itulah bila kita tak faham, kita tak jelas apa tujuan Ramadan, kita akan terlepas banyak peluang. Kalau kita tengok realiti kehidupan masyarakat kita, yang mereka fokus bila masuk Ramadan, apa yang mereka fokus? Apa yang nampak tak perubahan berlaku di bulan Ramadan? Pada orang daripada kita lah. Apa berlaku perubahan di bulan Ramadan? Tak makan. Ha? Tak makan bukan perubahan. Amalan? Apa dia amalan tu? Orang datang masjid ramai. Solat untuk apa? Untuk solat tarawih. Tapi solat fardu 5 waktu ramai tak? Yang mana yang wajib? Yang wajib 5 waktu. Tapi yang ramai? Yang sunat. Kemudian selepas Ramadan berlaku tak perubahan? Perubahan bulan Ramadan, solat tarawih ramai, iaitu waktu malam. Perubahan besar. Dan selepas Ramadan berlaku tak sekali lagi perubahan? Apa dia? Cuma ada hilang. Cuma ada hilang. Kenapa berlaku macam tu? Kita perasan semua ni, tapi kita tahu tak itu satu benda yang sangat pelik bin ajaib. Apa yang pelik? Apa yang ajaib? Sebab dia bercanggah dengan tujuan puasa. Apa tujuan puasa? Apa tujuan puasa sebenar? Membaiki amalan. Membaiki amalan. Tak boleh tak? Sebenarnya yang mewajibkan puasa ialah Allah. Allah yang wajibkan puasa, dan Allah juga bagi tahu apa tujuan puasa Ramadan. Jadi boleh tak kita jawab tujuan puasa berdasarkan apa yang Allah bagi tahu, bukan apa yang kita rasa. Apa dia yang Allah bagi tahu tujuan puasa? Takwa. Ha? Ucapan takwa. Allah bagi tahu di mana tu? Al-Baqarah 183. Al-Baqarah 183. Boleh baca ayat tu? Saya nak baca tak ada suara. Tadi suruh pelajar je lah. Okey. Nak baca ke tak nak? Boleh. Tadi kata amalan bertambah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Okey. Boleh terjemah?
Hai sekalian manusia. Kalau Allah beri. Okey, saya nak tanya. Tujuan berpuasa ialah untuk jadi orang bertakwa. Mungkin tak kita jadi orang bertakwa kalau kita tak faham Al-Quran? Mungkin tak? Tak mungkin. Ha? Mungkin? Mungkin ke tak? Tak mungkin. Tak, jawab dengan jelas. Mungkin tak kita jadi orang bertakwa kalau kita tak faham Al-Quran? Tak mungkin. Jangan jawab seorang, saya nak ijma' ulama. LPPKN, ha? Ha? Okey, kenapa tak mungkin? Tak mungkin orang tu jadi bertakwa kalau dia tak faham Al-Quran. Kenapa? Pemahaman. Ha? Pemahaman pula. Pemahaman. Ialah kenapa tak boleh jadi orang bertakwa kalau tak faham Quran? Sebab yang sebut ciri-ciri orang bertakwa ialah Allah, dan sifat-sifat orang bertakwa Allah sebut dalam Al-Quran. Okey, di kalangan kita semua ni, siapa boleh bagi tahu ciri-ciri orang bertakwa yang Allah sebut dalam Al-Quran? Ciri-ciri orang bertakwa. Semua tahu tujuan puasa untuk menjadikan kita orang Tapi kalau kita tak tahu sifat ciri-ciri orang bertakwa, mungkin tak kita jadi orang bertakwa? Tak mungkin. Mungkin sebab itulah ramai yang selepas Ramadan dia tinggalkan masjid. Sebab dia tak tahu ciri-ciri orang bertakwa. Dia ingat ciri-ciri orang bertakwa ialah datang masjid bulan Ramadan. Bukan. Allah tak sebut pun ciri-ciri orang bertakwa datang masjid bulan Ramadan. Tak ada dalam Quran. Bahkan zaman Nabi, masjid sentiasa penuh ke ataupun bulan Ramadan je? Tahu semua. Dari mana tahu? Ha? Daripada sirah Nabi. Jadi kenapa zaman Nabi masjid sentiasa penuh? Ramadan penuh, Syaban penuh, Syawal penuh. Sama je. Kenapa zaman kita sama-sama puasa, sama-sama lapar, sama-sama berbuka, sama-sama bersahur, tapi masjid hanya penuh bulan Ramadan sahaja? Pernah tak terfikir? Pernah tak? Pernah. Lepas fikir, jumpa tak jawapan? Tak fikirlah tu. Kalau fikir, ada jawapan. Jadi saya banyak bertanya supaya saya tak perlu banyak bercakap. Okey. Kenapa? Kenapa zaman Nabi dan sahabat bertakwa tak? Pasti bertakwa. Tapi mereka bertakwa, masjid sentiasa penuh. Kita bertakwa, masjid bulan Ramadan. Jadi ada masalah, macam ada masalah. Saya nak tanya, mungkin yang biasa pergi masjid sepanjang masa, okey. Tapi ramai sangat yang datang masjid bulan Ramadan sahaja. Ada setengah ustaz. Dia kata, baguslah orang datang masjid bulan Ramadan. Kalau tak datang langsung, kan tak bagus. Betul? Betul tak macam tu? Mana daripada tak datang langsung, baik datang bulan Ramadan sahaja. Betul ke tak? Kan baik tak datang, baik datang sepanjang masa. Satu, datang sepanjang masa. Yang kedua, datang bulan Ramadan saja. Yang ketiga, tak datang langsung. Yang mana lebih baik? Datang sepanjang masa. Yang nombor dua tak bagus. Oh, kurang. Oh, mana nombor tiga tu bagus lah. Nombor tiga tak datang langsung, tak bagus. Nombor dua, datang bulan Ramadan saja. Bagus ke tak bagus? Oh, bagus daripada nombor tiga. Mana kira okey lah. Okey. Saya nak tanya, kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang tak pergi masjid, Nabi nak buat apa? Bakar rumah dia tak? Nabi nak bakar. Dia tak pergi. Bila Nabi nak bakar? Dia tak pergi bulan Ramadan ke? Dia tak pergi sepanjang masa? Solat berjemaah. Bila ada orang tak pergi solat jemaah 5 waktu sepanjang masa, Nabi nak bakar. Betul? Bila Nabi nak bakar, bagus ke tak?
Bila Nabi nak bakar, orang tak pergi solat Jumaat, bagus ke tak? Bagus. Tak, bila Nabi nak bakar, orang yang tak pergi solat berjemaah. Ini hadis sahih. Nabi kata, hampir-hampir aku nak suruh orang jadi imam, dan aku nak kumpul kayu dengan beberapa sahabat dan nak pergi bakar rumah orang yang tak pergi solat berjemaah. Tapi akhirnya Nabi tak bakar. Sebab dalam rumah tu ada wanita, ada kanak-kanak. Wanita tak wajib solat jemaah. Jadi kalau bakar, akan dibakar orang yang tak bersalah. Ada kanak-kanak. Betul? Jadi bila Nabi nak bakar, perbuatan tu bagus ke tak? Bagus ke tak? Bagus. Ya, betul. Kita bakar sampah. Sampah tu bagus ke tak? Tak baguslah. Kalau bagus, kenapa bakar? Simpan je lah. Betul tak? Jadi kalau kita bakar sampah tak bagus. Kalau Nabi nak bakar rumah, mana rumah tu tak bagus lah. Boleh faham? Jadi bagus tak orang datang bulan jemaah 5 waktu, ataupun datang tarawih saja bulan Ramadan, lepas tu lepas raya dia tak datang solat 5 waktu. Kalau zaman Nabi buat apa? Nabi nak bakar, bagus ke tak? Bagus ke tak? Tadi kata bagus sikit kan? Bagus sikit pada nombor 1. Benda-benda macam ni kadang-kadang kita tak fikir. Sebab tu ada orang kata, daripada dia tak datang langsung, baik dia datang bulan Ramadan. Tapi kalau di zaman Nabi buat apa? Tak, ini berdasarkan hadis sahih. Sebab itulah, itu satu bab. Siapa yang tak datang solat jemaah, satu kesalahan besar. Sebab tu Nabi nak bakar. Dan kalau ikut mazhab Syafi'i, alhamdulillah kita semua mazhab Syafi'i. Saya baca dalam kitab Syarah Majmu' Muhazzab karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi ini ulama terbesar, tersohor dalam mazhab Syafi'i. Dia kata tak boleh tinggal salat berjemaah 5 waktu. Tak boleh tinggal. Walaupun pada mazhab kami, salat jemaah itu adalah fardu kifayah. Tapi kalau tanpa uzur, tak boleh tinggal. Sehingga Imam Nawawi kata, keuzuran yang boleh tinggal salat jemaah seperti hujan. Boleh tinggal. Jadi kalau hujan, bersyukurlah. Ataupun ada musuh tengah jalan, boleh tinggal solat jemaah. Ataupun ada musibah, ada bahaya, ada perompak, boleh tinggal solat jemaah, boleh solat di rumah. Ataupun sakit, tak boleh nak pergi, tak apa, dimaafkan. Ini siapa cakap ni? Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Dan dia tak sebut pun bulan Ramadan saja, tak, sepanjang masa. Benda ni nampak macam remeh, tapi benda ni besar. Kan? Salat jemaah. Dari segi hukum, memang patut lelaki kena pergi salat jemaah sepanjang masa. Inilah yang dikatakan tujuan puasa ialah untuk melahirkan orang yang bertakwa. Kalau kamu takut pada azab Allah, kalau kamu takut pada Allah, pergilah masjid. Jangan pergi bulan Ramadan saja. Satu. Yang kedua, bila kita pergi masjid bulan Ramadan sahaja, adakah kita pergi kerana cinta pada Allah? Ataupun kerana apa? Kerana Ramadan. Bila kita buat sesuatu bukan kerana Allah, apa hasilnya? Kosong. Sebab syarat ibadat diterima, satu mesti ikhlas kerana Allah. Apa saja ibadat mesti ikhlas kerana Allah, dan tak mungkin kita ikhlas kecuali kita ada cinta kepada Allah. Betul? Kita boleh datang office walaupun jalan jam, walaupun jauh, walaupun tol. Kita datang setiap hari ke datang bulan Ramadan je? Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Office dengan masjid mana lebih jauh? Office jauh. Kenapa tak datang bulan Ramadan je? Tak ada gaji. Masya Allah.
Memang pandai. Kalau tak datang kerja setiap hari tak ada gaji. Kita lupa kalau tak pergi masjid tak ada pahala. Sebenarnya pahala tu adalah gaji kita selepas mati. Yang kita simpan semua akan diwarisi oleh yang kita datang jauh office setiap hari, muda sampai ketua, simpan dalam akaun. Hari ni kita mati, semua yang kita simpan jadi hak siapa? Yang jadi hak kita ialah gaji kita yang sebenarnya ialah pahala. Pahala paling banyak apa dia? Pergi masjid. Satu langkah Nabi kata naik satu darjah. Satu langkah gugur satu dosa. Kalau 5 kali sehari, satu waktu 100 langkah pergi, 100 langkah balik. 5 waktu 200 langkah kali 5 berapa? 1000. 1000 darjah naik dan 1000 dosa diampun, 1000 pahala. Kalau 10 tahun, itu gaji kita di akhirat besok. Jadi kita fikir kerja kena pergi setiap bulan, bukan bulan Ramadan, sebab nak gaji, nak makan. Tapi kita tak fikir, aku juga perlu gaji selepas mati. Apa gaji aku? Pahala. Betul? Sebab tu cuba buka ayat ini, jelaskan. Tujuan puasa ialah untuk menjadi orang bertakwa. Cuba buka surah Taha ayat 132. Okey, boleh kita terjemah sama-sama. Dan antara kelebihan bulan Ramadan ialah bulan Al-Quran. Bila sebut bulan Al-Quran, kita bukan setakat kena baca, tapi kena faham. Berapa ramai yang faham bila masuk bulan Ramadan, aku kena faham Al-Quran. Siapa di kalangan kita dah mula belajar dan memahami isi kandungan Al-Quran? Siapa dia? Angkat tangan. Kita bila masuk bulan Ramadan, mindset kita ialah baca, nak khatam, nak pahala. Betul? Sedangkan banyak ayat Quran yang Allah cela orang yang tak faham Al-Quran. Allah tak cela orang yang tak baca, tapi Allah cela orang yang tak faham Al-Quran. Okey, cuba tengok ayat ni. Cuba kita terjemah sama-sama. Ya, auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa'mur. Wa'mur apa dia? Suruhlah. Allah suruh siapa ni? Allah suruh Nabi dan suruh kita semua. Apa perintahnya? Ahlaka. Siapa yang Allah suruh kita perintah pada siapa? Ahlaka. Ahli keluarga engkau, isteri, anak-anak. Suruh apa ni? Bis salat. Suruh salat. Jadi kalau Allah suruh saya, suruh anak saya salat, saya kena salat tak? Yalah, bila kita nak suruh orang, kita sendiri yang pertama kena salat. Okey. Kemudian lepas tu wastabir alaiha, dan wastabir mana? Sabar. Kalau wasbir sabar biasa, kalau wastabir sabar sungguh-sungguh. Kenapa? Kenapa lepas suruh anak isteri solat, Allah perintah sabar? Allah tak kata lepas suruh pukul. Tak. Allah kata suruh, lepas suruh sabar. Kenapa kena sabar? Sebab proses nak suruh anak solat sangat sukar. Maka senjatanya bukan rotan, sabar. Sebab tu Nabi suruh ajar anak kita solat ketika umur berapa? Apa? 7 tahun. Masa 7 tahun dah wajib tak solat pada anak? Belum. Wajib bila? Balik umur berapa? Apa? 12. Masa balik 12 tahun. Oh, rahsia. Daripada 7 tahun nak sampai ke umur balik 12 tahun. Berapa tahun?
5. Yang wajib umur 12, tapi yang Nabi suruh ajar bila? 7. Kemudian bila cukup umur 10, Nabi suruh pukul. Kenapa pukul? Umur 10 belum wajib. Kenapa kena pukul? Belum wajib lagi. Faham? Sepatut pukul bila? Umur 12. Sebab bila tak solat ketika umur 12, baru berdosa. Kalau dia tak solat umur 10, berdosa ke tak? Berdosa ke tak? Tak, sebab belum balik. Belum mukallaf. Tapi kenapa Nabi suruh pukul? 12 tahun dah tak boleh pukul melawan. 12 tahun dah melawan. Ya ke? Tapi sekarang anak-anak sekarang umur 6-7 tahun dah melawan dah. Canggih. Kenapa Nabi suruh ajar umur 7 dan pukul umur 10? Sebab Nabi tahu proses nak suruh anak solat satu proses yang sukar. Solat ni nafsu memang tak suka walaupun nampak mudah. Solatlah yang paling orang tak suka walaupun 2 rakaat. Betul tak? Waktu wanita perempuan kalau uzur, suka ke sedih? ABC. Okey. Maka sebab itulah Allah kata apa? Suruh anak isteri kamu salat, lepas tu kena sabar. Jangan terus pukul. 3 tahun ajar, lepas tu baru pukul. Mana proses tu perlu pada kesabaran. Okey. Lepas tu Allah kata apa? Jadi bila kita tak ajar anak kita solat, terus kita pukul, kita salah. Dan anak malas solat sebab cara didikan kita yang salah, kita yang salah. Kita yang salah kan? Anak tak tahu kenapa kena solat. Apa faedah daripada solat? Kita tak ajar. Okey, lepas tu Allah kata apa? La nas'aluka rizqa. Kami tak minta pada engkau rezeki. Bahkan nahnu, kami yang bagi rezeki. Okey. Saya nak yang hadir ni cuba berfikir. Ya Allah perintah apa dia dalam ayat ni? Ya Allah perintah salat. Yang pasal rezeki Allah cakap apa? Allah perintah tak cari rezeki dalam ayat ni? Tak. Allah bagi tahu rezeki aku jamin. Ya Allah perintah salat. Jadi kalau ikut logik, antara ya Allah perintah dengan ya Allah jamin, yang mana patut kita risau? Ya Allah perintah. Ya rezeki tak patut kita risau sebab Allah jamin. Okey, realiti yang berlaku terbalik. Betul? Takut rezeki ya Allah jamin, ya Allah perintah tak takut. Betul tak? Berapa ramai yang cari rezeki sampai tinggal solat sebab takut tak dapat rezeki. Sedangkan Allah beritahu, kami dah bagi, kami dah tetapkan, pasti ada. Yang kami suruh solat, tak buat pula. Betul tak? Jadi sekarang, ramai orang buat, ya Allah tak suruh. Ramai orang takut, ya Allah jamin. Tapi orang tak takut, yang Allah perintah. Betul? Sebab itulah, orang sanggup keluar pergi office setiap hari, daripada muda sampai ketua nak cari rezeki, ya Allah jamin. Kenapa sanggup pergi setiap bulan? Sebab takut pada rezeki. Tapi bila pergi masjid, bulan Ramadan je. Sebab apa? Tak ada kaitan dengan rezeki. Betul tak? Cuba saya nak tanya soalan kedua. Apa kaitan? Kenapa lepas Allah suruh kita, suruh anak-anak solat, tiba-tiba Allah sebut pasal rezeki? Apa kaitan solat dengan rezeki? Lepas solat, cerita rezeki. Cuba fikir. Jaga perintah Allah, Allah tambah rezeki. Siapa jaga perintah Allah, Allah tambah rezeki. Lain? Yang lain? Boleh faham soalan? Kenapa lepas Allah kata suruh anak isteri kamu salat, tiba-tiba Allah sebut pasal rezeki? Satu, Allah nak beritahu punca kamu dapat rezeki yang berkat ialah kamu taat perintah Allah.
Berapa ramai yang dapat rezeki tapi tak berkat? Sebab apa? Tinggal solat. Semakin dapat, semakin tamak, semakin jauh daripada Allah. Betul tak? Tak berkat. Sebab tinggal solat. Jadi solat dengan rezeki ada kaitan. Sebab itulah rezeki yang paling mahal apa dia? Rezeki yang paling mahal apa dia? Kesihatan. Tapi kesihatan. Tapi ramai yang lupa pada Allah, yang sihat ke yang sakit? Yang ramai lupa pada Allah, yang sihat ke yang sakit? Jadi sihat ni bukan nikmat. Ramai lupa. Apa dia? Ilmu. Rezeki yang paling mahal ialah ketenangan. Qanaah. Pernah dengar qanaah? Qanaah. Qanaah ni mana dapat rezeki, dia bukan tak cari, dia cari. Tapi bila dapat, dia puas hati, dia tak tamak. Dan dengan sebab qanaah, jiwa dia tenang. Yang tak tenang ni sebab tidak ada qanaah. Dapat, tak puas. Rasa tak cukup, cari lagi. Kejar lagi. Betul? Sampai ke tua. Lepas tua, sambung lagi kontrak. Betul kan? Dia lupa rezeki dia dalam kubur tak cukup. Rezeki dia daripada mahsyar 50,000 tahun jauh daripada mencukupi, dia lupa. Kenapa? Sebab dia tidak ada sifat qanaah. Bila tak ada qanaah, dia akan tamak dengan dunia. Bila ada qanaah, dia akan tamak dengan akhirat. Sebab itulah kita tengok suasana kita sekarang. Bulan Ramadan, hadiah yang paling mahal, yang paling lumayan, ya Allah nak bagi pada kita apa dia? Apa dia? Daripada bulan Ramadan ni. Hadiah yang paling mahal, paling tinggi nilainya. Sehingga Nabi tak pernah miss. Nabi diriwayatkan 9 kali Ramadan. Nabi tak pernah miss dapat hadiah ni. Hadiah apa tu? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni 10 akhir ke 10 awal? Tapi orang kita ramai 10 awal ke 10 akhir? Kenapa? Sedangkan ada satu hadis. Semangat apa? Makna dia tak faham. Dia tak faham. Bulan Ramadan ni Allah nak dekatkan dia. Allah nak ampunkan dosa dia. Allah nak bagi hadiah yang lumayan. Apa dia? Lailatul Qadar. Kita tahu tak apa Lailatul Qadar? Saya bagi contoh kan. Kalau syarikat ni, LPPKN, bagi syarat pada semua staf, LPPKN akan bagi bonus setahun. Tapi syarat semua warga LPPKN kena datang ke office, duduk kat sini siang dan malam 10 hari. Sanggup tak untuk dapat bonus setahun? Datang tak? Tinggal tak rumah? Tinggal tak keluarga? Kenapa? 10 hari untuk dapat setahun. Sanggup tak? Betul? Kalau saya jadi bos, saya akan buat tu. Tapi saya bukan bos. Okey. Itu yang manusia nak tawarkan. Tapi tak ada pun orang tawar macam tu. Tak ada kan? Okey. Ya Allah nak tawarkan apa dia? Allah nak bagi bonus. Kita ni umur katalah 60. 60 kan? Daripada 60, kalau kita tapis lah solat kita yang khusyuk, solat kita yang agak-agak diterima lah. Daripada 60 tahun, agak-agak tinggal berapa tahun? Seminggu tak sampai. Seminggu tak sampai. Puasa pula, daripada 60 tahun, berapa kali puasa yang diterima? 3 hari. Itu yang tak di masjid juga. Itu yang tak di masjid, tak semangat. Nampak? Allah memang tahu dengan amalan kita ni, cinta dunia, kerja dunia, amalan kita memang tak layak masuk syurga. Maka Allah nak bantu kita dengan Lailatul Qadar. Iaitu dengan beribadat 1 malam sahaja, kita dapat bonus bukan setahun.
bukan 10 tahun, bukan 8 tahun, tapi berapa? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Imam selalu baca ni. Bila solat tarawih Imam selalu baca ni. Tapi saya tak tahu Imam baca sebab Lailatul Qadar ke sebab surah ni pendek. Saya tak tahu. Okey, cuba bayangkan satu malam beribadat dapat pahala berapa tahun? 1000 tahun. Berapa tahun? Sorry. 1000 bulan. Berapa tahun? Bukan 83 tahun, 83 tahun 4 bulan. Khairun tu mana lebih baik. Mana siapa dapat Lailatul Qadar, seolah dia dipanjangkan umur dalam beribadat kepada Allah, tak ada dosa sikit pun, lebih 83 tahun. Seolah umurnya dipanjang 83 tahun 4 bulan, dan semua ibadat, satu dosa pun tak ada. Bonus. Abang katakan, kalau kira tapis-tapis solat kita umur 60 ni mungkin seminggu, mungkin setahun, memang tak layak masuk syurga. Tak apalah, Allah nak bantu. Kamu tak perlu beribadat 83 tahun. Kamu tak perlu puasa 83 tahun. Kamu tak perlu solat 83 tahun. Hanya kamu perlu beribadat satu malam je untuk dapat pahala 83 tahun. Dan aku syaratkan, kamu kena berjaga malam 10 malam akhir Ramadan. Ramai tak orang berjaga malam 10 akhir ni? Pasal apa tadi? Bos kita nak bagi bonus tahun, suruh duduk kat sini 10 malam, kita sanggup. Sebab nampak. Jadi apa beza kita dengan, beza orang Islam dengan yang bukan Islam apa dah? Perbezaan paling ketara. Apa dia? Iman apa? Perbezaan yang paling ketara antara orang Islam bukan Islam. Kepercayaan apa? Percaya orang bertakwa ni, yang tujuan puasa di Allah bagi pada kita ialah la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Sifat pertama orang bertakwa Allah sebut di awal surah Baqarah, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Quran ni petunjuk untuk orang bertakwa. Apa sifat orang bertakwa yang pertama? Allazina yu'minuna bil ghaib, yang beriman dengan benda baik. Jadi orang beriman beza dengan orang kafir. Orang beriman dengan benda tak nampak. Orang kafir hanya beriman dengan benda yang nampak. Jadi kelebihan Lailatul Qadar tadi nampak ke tak? Kalau kamu orang beriman, kamu kena percaya. Kenapa tak percaya? Kalau nak tunggu nampak baru percaya, bukan orang beriman. Sebab itulah api kan, orang kafir kalau ada api kat depan dia lari tak? Tapi kalau kita cerita pada dia, kalau kamu tak salah masuk neraka, dia percaya ke tak? Tak apa, dia orang kafir. Tapi kita orang Islam, sifat pertama, percaya benda-benda ghaib. Kalau tak takut pada api neraka, apa beza kamu dengan bukan Islam? Betul? Jadi Allah bagi tawaran, semua tak nampak. Kenapa tak percaya? Kenapa? Jadi ini yang berlaku. Berapa ramai orang kita berpuluh-puluh kali Ramadan, berpuluh-puluh kali puasa, tapi tak kejar Lailatul Qadar, tak kejar bonus hidup 83 tahun semua amal soleh. Kita tahu tak sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Nabi 9 kali Ramadan. Nabi dah ahli syurga. Nabi ada dosa tak? Semua umur Nabi, semua amal soleh, semua ibadat Nabi diterima. Confirm Nabi masuk syurga, dan masuk syurga paling tinggi, dan Nabi tak perlu Lailatul Qadar. Tapi Nabi lah orang pertama yang berlomba untuk dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Kita ni tak ada jaminan masuk syurga dan banyak dosa, betul tak? Tapi orang macam kita tak berlomba untuk dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Apa masalah kita? Apa masalah kita? Ni yang ada ni jamin tak? Dia jamin tak? Kalau mati, insya-Allah masuk syurga. Angkat tangan. Tak ada. Tahun lepas dapat tak Lailatul Qadar? Tahun lepas. Oh, tak tahu. Dia cari ke tak? Jangan tak cari, wallahu alam. Cari kat mana tu?
surau Ustaz. Okey. Itikaf kat surau Ustaz. Intikaf berapa malam? Straight Ustaz. Malam saja. Siang tak? Siang. Siang kerja. Tapi intikaf siang dan malam kerja juga. Kerja nak dapat bonus sampai 3 tahun. Kau bukan kerja. Dia sebenar semua ni ibadat ni adalah kerja untuk dapat syurga. Yang kita kerja sekarang untuk dapat rumah sementara. Lepas tu kita tinggal, betul tak? Yang kita nak tinggal pun kita kerja mati-matian. Ini kerja untuk dapat syurga yang kekal. Jangan buat sambil lewat. Betul tak? Jadi Nabi, orang macam Nabi pun kejar untuk memburu Lailatul Qadar. 9 kali Ramadan Nabi tak pernah miss berintikaf. Sebab apa? Sebab orang beriman ni macam ahli perniagaan. Orang kalau berniaga, apa sifat utama peniaga? Nak untung. Satu. Yang kedua, pantang ada peluang. Betul? Kalau ada peluang, dia tak rebut peluang, dia bukan peniaga. Sebab tu orang beriman ni macam ahli perniagaan. Pantang ada peluang untuk dapat pahala, untuk dapat bonus, dia yang pertama berebut. Fastabiqul khairat. Macam Abu Bakar dengan Umar. Berlomba tak? Untuk bagi apa? Infak. Padahal dua-dua dah dijamin syurga. Tapi masih, sebab apa? Mereka peniaga dengan Allah. Mereka berniaga dengan Allah. Dan tak ada perniagaan yang lebih menguntungkan daripada berniaga dengan Allah. Sebab bila Allah bagi untung, bukan biasa-biasa. Allah bagi untung, surga yang kekal abadi. Okey. Jadi poin pertama saya nak sebut di sini ialah bulan Ramadan ni jangan anggap main-main. Bukan sekadar puasa, bukan sekadar lapar dan dahaga, tak. Tapi sebenar untuk menjadikan kita orang bertakwa supaya di akhir Ramadan bila hati kita bersih, kita ada sifat takwa, kita akan buru Lailatul Qadar. Kita akan dalam satu hadis, boleh buka hadis. Apa Nabi buat bila masuk 10 akhir Ramadan? Ini kita dah melepasi 10 awal kan? Kita di fasa yang kedua, 10 pertengahan. Dan tinggal 9 hari lagi, kita akan masuk ke muncak. Bila masuk 10 akhir Ramadan, apa Nabi buat? Okey. Hadis daripada Abdullah bin Abbas. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi. Boleh satu lagi. Hadis pasal Lailatul Qadar. Kau tak ada? Kau satu je. Itu yang baru. Anak dah post. Okey. Cuba kita tengok. Kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah pun bagi syarat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Wahai Muhammad, beritahu pada umat kamu, kalau kamu cinta pada aku, iaitu cinta pada Allah, maka syarat cinta pada Allah pada fattabi'uni, ikut Nabi. Apa yang Nabi buat sebulan di 10 akhir Ramadan? Kalau kita cinta Nabi, kita ikut, kita buat. Sementara itu saya baca daripada Aisyah radhiyallahu anha, "Idza dakhala al-ashrul awakhir", apabila telah masuk 10 akhir Ramadan. Berapa hari bulan? Ni tarikh-tarikh ni penting ni. Sebab apa ni? Tarikh kita nak dapat bonus amalan soleh 83 tahun. Tarikh-tarikh penting. Berapa hari bulan? 10 akhir Ramadan. 22 kan? 22 kan? Nabi bila malam 22 tu, Nabi dah masuk masjid. Tengok.
Daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah SAW iza, apabila, boleh tengok dan sama-sama terjemah. Dakhala, siapa yang dah belajar bahasa Arab? Dakhala apa dia? Masuk. Al-ashru, ashru itu 10, iaitu 10 akhir. Apa Nabi buat? Pertama, ahya al-laila. Ahya, dia menghidupkan. Nabi menghidupkan al-lail, malam. Apa maksud Nabi menghidupkan malam? Tapi malam-malam lain pun Nabi solat malam juga. 10 awal pun Nabi solat malam. 10 tengah pun Nabi solat malam. Tiba-tiba bila masuk 10 akhir, Aisyah kata Nabi menghidupkan malam. Adakah malam lain Nabi tak hidupkan? Ini kita nak faham. Nabi menambahkan lagi. Nabi menggandakan. Apa maksud Nabi menggandakan? Kalau 10 awal, Nabi tidur, Nabi solat. Nabi tidur, Nabi solat. Dan kita tahu Nabi solat tarawih ni bukan macam kita. Nabi solat tengah malam sampai subuh. Sahabat-sahabat kata bila kami habis solat tarawih, kami bekerja balik rumah nak sahur. Takut-takut masuk subuh. Mana habis tarawih dekat subuh. Kita habis tarawih pukul apa? 9:30. Mula pukul 9. Mula pukul 9, setengah jam je. 8 rakaat. Memang sengaja pilih yang 8 lah. Subhanallah, tengok kan? Sebab nafsu memang tak suka. Bila kita tak cinta pada Allah, bila berdiri depan Allah, kita rasa macam panas je. Lepas tu baca surah Baqarah, lagi panas. Betul tak? Kita siap Google, mana masjid yang 8 ni? Tapi kalau kita nak jumpa kekasih kita, kekasih yang kita sangat cinta, kita hak tak masa? Syak tak? I nak jumpa you, tapi setengah jam je. Ada jumpa kekasih macam tu? Tak ada kan? Bahkan kalau dia kata saya ada sibuk ni, ada masa, Allah, mana boleh, tak cukup setengah jam. Betul tak? Itu kekasih manusia yang tak bagi apa-apa pada kita. Kita sanggup habis masa berjam-jam. Kadang-kadang kawan biasa je lepak kedai mamak, minum kopi 1 jam. Tapi bila nak menghadap Tuhan pencipta kita, pemberi rezeki, kita rasa panas je. Pilih pula yang 8. Lepas tu baca pula surah Inna anzalna. Kan? Qul huwallah inna anzalna. Qul huwallah. Lepas tu bila kita paling lega bila? Mula nak start solat ke bila habis solat? Bila mula lega? Bila habis kan? Makna apa tu? Dah habis solat baru lega. Mana apa tu? Masa solat tak lega lah, tak khusyuk. Sedangkan Nabi cakap pada Bilal, ya Bilal arihna bis solat. Wahai Bilal, rehatkan kami dengan solat. Maksudnya Nabi akan rasa lega, rasa rehat, rasa tenang dalam solat, bukan lepas solat. Sebab macam mana Nabi tak lega, tak rehat dalam solat, sedangkan Nabi bercakap dengan kekasihnya, Nabi baca ayat Allah, Nabi faham, seronok, lazat. Kita tak faham, betul tak? Lepas tu imam pula suara tak sedap. Ya Allah, tak ada imam lain ke? Nah. Okey. Jadi bila masuk 10 akhir, Nabi hidupkan malam. 10 awal Nabi tidur, tapi sebahagian besar Nabi salat. 10 tengah Nabi tidur sikit, dan sebahagian besar Nabi, bila masuk 10 akhir, Nabi tak tidur malam. Itu maksud menghidupkan malam. Nabi buat apa? Apa Nabi buat di akhir Ramadan? Solat, istighfar, doa, baca Quran. Apa-apa kebaikan Nabi tak lepas. Daripada lepas Isya sampai subuh. Tengok, orang dah dijamin ahli syurga bila masuk 10 akhir. Tengok, satu. Yang kedua, wa aiqaza ahlahu. Nabi aiqaza ni menghidupkan, membangunkan ahlahu, keluarganya.
Nabi menggerakkan, membangunkan ahli keluarganya untuk apa? Sama-sama berlomba dapat Lailatul Qadar. Apa kaitan dengan yang pertama dengan yang kedua? Yang pertama, Nabi hidupkan sepanjang malam. Yang kedua, Nabi kejutkan keluarga. Apa kaitannya? Cuba fikir. Ini sifat orang beriman. Sifat orang beriman, dia tak nak masuk syurga seorang-seorang. Dia akan tarik orang yang, khususnya orang yang paling di dekat. Bila kita sayang pada anak, sayang pada isteri, kita tarik mereka beribadat pada Allah, supaya mereka juga dapat Lailatul Qadar. Jangan mak bapak banyak bagi masa untuk anak, masa makan, masa sekolah, tapi masa beribadat, anak tak ke mana, dia tak ke mana. Ini mak bapak tak sayang pada anak. Kalau betul-betul sayang, pastikan anak kamu masa depan di akhirat terjamin. Buat sesuatu. Jadi 10 akhir cari anak-anak kita. Jangan sibuk main mercun. Jangan sibuk duk buat kuih raya. Jangan. Allah nak bagi Lailatul Qadar, dia dah sibuk mercun. Allah nak bagi bonus 83 tahun, semua amal soleh, dia sibuk buat kuih. Takkanlah taraf kita kuih. Kan? Kuih bangkit. Sepatut dia bangkit, tapi kuih yang bangkit. Yang ketiga, apa dia? Syazza mi'zarah. Syazza ni apa? Syazza, kuatkan ikatan, kainnya. Itu simbolik. Apa makna kuatkan ikatan? Makna kalau 10 awal, Nabi dah buat ibadat, kuat ibadat. Tapi bila 10 akhir, Nabi ganda, lipat gandakan lagi. Itu simbolik. Bila kita nak ibadat kuat, kita ikat kain kuat-kuat, takut jatuh ke dan sebagainya. Dan juga maksud yang kedua ialah Nabi tak jauh daripada isteri. Tak ada langsung dah bersama isteri, bergurau ke, bercakap, tak ada. Nabi intikaf dalam masjid dan macam putus hubungan dengan isteri. Boleh faham? Kenapa? Nabi nak fokus hanya untuk Allah. Cukup. Berapa setahun kita banyak habis masa untuk anak, untuk isteri, untuk pekerjaan, untuk kawan-kawan. Tapi untuk Allah terabai. Solat lambat, solat tak khusyuk. Bulan Ramadan pun tak khusyuk juga. Bila masa kita nak bagi yang terbaik kepada Allah? Kalau bukan di 10 akhir Ramadan. Okey. Jadi kita muhasabah diri kita. Kalau orang macam Nabi dah dijamin surga, surga yang paling tinggi pun 10 akhir Ramadan berbeza dengan 10 awal. 10 akhir Ramadan Nabi berbeza dengan 10 tengah. Maka orang macam kita lagi kena berbeza. Tapi orang kita betul-betul berbeza 10 akhir dengan 10 awal. Cuma berbezanya, berbeza yang tak patut. Apa dia? 10 awal ramai pergi masjid, 10 akhir ya Allah. Ramai pergi mana? Jalan tak? Sogo. Kalau syarikat ni nak bagi bonus setahun, katalah 5 tahun, bonus 5 tahun. Tapi syarat tidur kat sini, tapi dia pergi jalan tak, nak kata apa orang ni? Bodoh kan? Mana dia tak tahu nilai bonus yang bos dia nak bagi tu. Bonus 5 tahun. Syarat duduk kat sini, dia 10 malam. Dia pergi buat lemang, dia buat kuih. Dia tak tahu nilai bonus tu. Begitulah siapa yang tak berlomba untuk dapat 10 akhir, dia memang tak kenal Tuhan. Dia tak tahu nilai bonus Lailatul Qadar. Siapa-siapa, saya nak ulang, siapa-siapa yang lepak, siapa-siapa yang buang masa bersembah kosong di 10 akhir Ramadan, dia ni memang nak kata apa, tak sedar diri. Ni tengok orang macam Nabi ni, lupa habis anak, isteri, sahabat. Nabi fokus ibadat dengan Allah sahaja. Walaupun Nabi sudah dijamin ahli syurga. Jadi kita kena berubah. Tapi berubah ikut cara Nabi. Jangan berubah ikut arus masyarakat. Okey. Kita dah habis ke? Lagi 5 minit. Oh, 5 minit. Lepas tu kita buka soalan.
Okey. Jadi saya nak pesan pada diri saya dan semua, rebutlah peluang yang Allah nak bagi, yang mungkin tak akan berulang. Mungkin ini Ramadan terakhir, betul tak? Jadi macam orang yang mati tadi, dia sempat bulan Ramadan, dia masuk awal ke syurga. Kenapa? Sebab dia rebut habis-habisan peluang yang Allah bagi di bulan Ramadan, khususnya di 10 akhir Ramadan. Dan kalau kita tengok sejarah sahabat salafus salih di 10 akhir Ramadan ni, mereka memang luar biasa. Mereka bukan setakat baca Quran, mereka faham, mereka berdoa, mereka solat, mereka berinfak. Satu lagi amalan yang patut kita buat di 10 akhir Ramadan ialah kita bersedekah. Sedekah di 10 akhir Ramadan, pahalanya kata ulama sama juga 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi jangan pula ada orang miskin minta hari ni, kita kata tunggu 10 akhir Ramadan. Itu kedekut namanya. Nabi ni pemurah bila? Nabi bila pemurah? Sepanjang masa. Cuma masuk bulan Ramadan lagi. Jadi bukan sunnah Nabi pemurah hanya bulan Ramadan. Bukan sunnah Nabi. Sebelah bulan kedekut. Kenapa tak sedekah? Sebab saya pahala bulan Ramadan boleh makan setahun. Mana belum, tak ada jaminan Allah terima, betul tak? Jadi kalau kamu baca Al-Quran, kamu faham Al-Quran, kamu akan jadi orang pemurah sepanjang masa. Dan bila masuk bulan Ramadan, lagi laju. 10 akhir Ramadan, lagi laju. Jadi macam mana kita nak sedekah di 10 akhir Ramadan? Cari orang miskin, bagi. Kita sedekah 100 banyak sangat kan? 100. Pahala dah lebih baik daripada 83 tahun. Dan ingat, bila kita sedekah tu, pahala tu adalah rezeki kita selepas mati. Itu yang akan bantu kita dalam kubur. Selagi kurang ibadat kita, selagi kurang duit kita masa dalam kubur dan di pada mahsyar. Jadi penuhkan masa kita di bulan Ramadan. Berapa ramai yang dah mati? Semalam pun ada yang mati. Pagi tadi pun ada yang mati. Kalau baca berita, setiap hari ada orang mati. Betul? Dan kalau mati hari ini tak sempat 10 akhir Ramadan. Tak sempat Lailatul Qadar. Kita doa semoga Allah sempatkan kita dengan 10 akhir Ramadan. Baca doa, Allahumma ballighna Lailatul Qadri. Allahumma ballighna Lailatul Qadri. Allahumma ballighna Lailatul Qadri. Faham? Ya, tak faham kenapa baca? Tak suruh baca. Habis yang amin doa imam kat masjid tu faham tak? Imam tak suruh pun. Okey, doa ni, Allahumma ya Allah ballighna, sampaikan kami pada malam Lailatul Qadar. Ni bonus 83 tahun. Kita ni kalau ikut amalan kita memang tak layak masuk syurga. Saya pun tak layak. Maka saya berazam untuk rebut Lailatul Qadar supaya umur saya bertambah 83 tahun dan semua amal soleh, tak ada sikit pun dosa. Peluang. Semoga ini Ramadan terakhir dan kita dapat Lailatul Qadar. Ini ada hadis Nabi kata, Bani Israel umur dia panjang sampai 1000 tahun. Jadi dia nak pahala, dia kena beribadat 1000 tahun. Tapi umur Nabi Muhammad berapa? 60-70. Dia tak boleh nak pahala. Tapi Allah nak bagi juga umur pendek tapi pahala macam Bani Israel. Dengan apa? Lailatul Qadar. Jangan tak berebut. Kalau kita jadi macam Bani Israel, penat kita beribadat 1000 tahun baru dapat pahala 1000 tahun. Ini hanya beribadat di 10 akhir. InsyaAllah semoga Allah kurniakan pada kita kali ini Lailatul Qadar. Dan semoga selepas Ramadan kita jadi orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Okey. Cukup setakat ni apa yang baik daripada saya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak baik daripada saya, dan sekiranya ada tersilap saya minta maaf. Kita mungkin buka soalan sikit. Ada soalan jawab? Wanita memilih untuk solat tarawih di rumah berjemaah bersama dengan anak-anak perempuan, adakah pahala dia sama dengan orang yang solat di masjid, tarawih di masjid? Okey.
Ini juga kelebihan yang Allah bagi pada orang yang salat tarawih di masjid. Apa dia? Nabi kata siapa yang salat tarawih bersama imam sehingga selesai. Kalau imam salat 23, dia salat 23. Maka dia akan dapat pahala salat tahajud sepanjang malam walaupun dia balik tidur sampai subuh. Tak mungkin kita boleh salat sepanjang malam, betul tak? Tak mungkin, mustahil. Tapi Allah nak bagi juga pahala. Caranya apa? Kamu salat bersama imam sampai 23. Jangan 8 cabut. Jangan 20 cabut. Sabar sikit je. Untuk apa? Dapat pahala sepanjang malam. Okey? Bagi perempuan dapat tak? Nabi kata solat terbaik bagi wanita di rumah. Nabi juga cakap yang solat bersama imam tarawih sehingga selesai dapat pahala solat sepanjang malam. Nabi juga cakap yang cakap solat wanita terbaik di rumah. Nabi juga cakap mana apa tu? Kalau wanita solat di rumah itu adalah terbaik sebagaimana kata Nabi. Semoga dia dapat pahala tu. Sebab Nabi tahu perempuan ni kalau dah pergi masjid dia banyak hal. Bukan satu hal. Betul tak? Nak pilih baju, nak pilih telekong, nak pilih kasut, nak pilih kereta. Akhirnya niat tu dah lari. Lepas tu duduk pula sebelah, tengok geng dia je. Jumpa orang tak senyum, yang tak sehaluan, tak senyum, tak bagi salam, banyak hal. Maka Nabi kata baik solat kat rumah. Betul-betul niat kerana Allah, ikhlas. Betul? Ini dia pakai telekong baru. Orang tak tanya. Pasal apa tak tanya? Dah lain dah niat. Jadi saya nasihatkan perempuan ni kalau nak pergi masjid, pastikan kerana Allah, jangan peduli pada orang. Jangan kisah apa orang kata. Satu, yang kedua, jangan pakai minyak wangi. Pak Nabi pesan, mana-mana wanita pakai minyak wangi ke masjid, maka solatnya tak akan diterima. Dan Nabi kata dia kena solat wajib. Seolah dia berhadap besar. Besar kesalahan tu. Sebab tu Nabi sayang pada wanita. Nabi kata yang terbaik solat di rumah. Betul tak? Lagi jimat kos tak perlu pakai apa-apa kan? Bukan tak payah pakai. Tak perlu pakai aksesori. Tak payah bawa beg. Okey. Ada soalan lagi? Ustaz, saya nak buat pencerahan. Bukan pasal meradat, pasal solat. Sedangkan kita solat, kita dah baca takbir zuhur ke asar ke 4 rakaat, ni kita dah baca Fatihah. Adakah perlu kita baca bila kita berzikir baca Fatihah tu? Ulang soalan kurang jelas. Kita dalam solat kita dah baca Fatihah. Apabila kita berwirid selepas solat habis, kadang ada baca Fatihah kan? Adakah kita perlu baca atau kita baca? Baca Fatihah selepas solat. Okey, amalan terbaik ialah pasti yang datang daripada Allah dan Rasul. Tidak ada pun satu hadis yang Nabi baca Fatihah selepas solat. Yang ada Nabi kata zikir. Banyak ada hadis sahih zikir Allahumma antas salam wa minkas salam. Zikir subhanallah 33, Allah alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Baca ayat kursi, baca 3 ku, itu memang ada hadis sahih. Tapi baca Fatihah lepas solat ketika zikir tidak ada. Siapa nak baca silakan. Cuma saya beritahu yang terbaik. Allah puji dalam Quran surah Az-Zumar. Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allah puji siapa ni? Orang yang mendengar macam-macam tapi akhirnya fayattabi'una, mereka ikut yang terbaik. Dan tidak ada yang terbaik melainkan apa yang Nabi buat. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ustaz, saya nak minta apa cara atau tip Ustaz, macam mana Ustaz amal untuk 10 malam yang terakhir? Ikut cara Ustaz. Nak ikut cara Ustaz ke ikut cara Nabi? Cara Ustaz. Ustaz, sekarang kadang-kadang nak buka okey. Kadang-kadang ada masalah buka. Macam mana Ustaz cara tu? Okey. Dia sebenar bila kita letak nilai yang Allah nak bagi itu Lailatul Qadar sangat besar dan tak mungkin berulang, maka kita letak itu target utama kita. Cuti tolak ke tepi, balik kampung tolak ke tepi, kuih-kuih raya tolak ke tepi, tukar-tukar langsung tolak ke tepi.
Ini bonus 83 tahun ni. Penentu kehidupan kita selepas mati. Pertama sekali, bila kita letak Lailatul Qadar ni sangat besar dan matlamat tujuan utama kita hidup untuk kita dapat redha Allah, yang lain kita ketepikan. Pertama sekali. Pasal nak balik kampung ni, dah 10 tahun balik kampung, kampung macam tu je. Tak ada perubahan. Kadang-kadang orang kata, Ustaz nak balik ziarah orang tua. Itu masalah kita. Ziarah orang tua hari raya saja. Kita boleh tak nak ziarah setiap bulan sebelum masuk? Boleh je. Kenapa nak ziarah waktu raya saja? Ataupun bawa orang tua datang ke tempat kita, bawa orang tua pergi iktikaf sekali untuk dapat Lailatul Qadar. Ayah, tahun ni kita jangan buat kuih lemah, tapi kita cari Lailatul Qadar. Saya nak Lailatul Qadar, dan saya nak kalau boleh ayah pun dapat Lailatul Qadar. Betul tak? Itu anak yang sayang pada ayah. Ini tak balik kampung, mak bapak juga yang masak sampai ketua. Satu. Yang kedua, kita ambil cuti. Ambil cuti. Sebab nak buru Lailatul Qadar, boleh je. Di rumah pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Cuma ikut sunnah Nabi, Nabi iktikaf di masjid 10 hari 10 malam. Bila masuk malam 21, Nabi masuk masjid sebelum maghrib dan Nabi tak keluar sampailah malam raya ataupun pagi raya. Dan saya buat dah berapa banyak tahun dah. Masuk malam 21, saya tak keluar, tak balik rumah. Siap dengan pakaian. Memang kita susah kan? Tapi ingat, pergi iktikaf tu berapa hari? 10 hari. Dan boleh lagi berhubung dengan keluarga. Betul? Ada makan lagi. Ada kawan-kawan lagi di masjid. Tapi cuba bayangkan kalau kita mati, boleh lagi balik pada keluarga. Boleh berhubung. Ada kawan-kawan. Sebenarnya iktikaf tu proses untuk masuk kubur. Latihan. Barulah kita tak terkejut kan. Ini iktikaf tak pernah. Tiba-tiba mati terus masuk kubur. Seorang-seorang. Putus hubungan semua. Jadi iktikaf satu proses melatih kita untuk berpisah dengan dunia. Dia punca yang susah nak iktikaf ni sebab apa? Cinta dunia. Cinta rumah kan. Nak tidur masjid, oi, tilam tak ada, katil tak ada, peti ais tak ada. Betul tak? Kalau kamu masuk kubur macam mana? Sampai bila kamu nak duduk kat rumah? Betul tak? Sebab kita dah biasa dengan nikmat rumah, nikmat dunia, penghalang besar untuk kita duduk iktikaf di masjid. Penghalang besar. Tapi, kalau kita dah pergi sekali iktikaf di masjid, kita tak akan tinggal untuk selamanya. Sebab apa? Lazat beribadat di rumah Allah 10 hari 10 malam, kita buang semua dunia. Urusan keluarga semua buang. Kita fokus pada Allah. Solat khusyuk, solat awal waktu, solat di saf pertama, boleh solat sunat, waktu kosong boleh baca Quran. Semua kebaikan. Nikmat beribadat di 10 akhir waktu yang kita tak akan jumpa di rumah. Kalau tak percaya, cuba try test. Ada seorang pelajar saya, dia baru belajar tadabbur. Dia muda lagi, umur 35, 36. Dulu dia memang hanyutlah dengan dunia, dia memang kaya. Dan dia tak solat. Tapi bila dia mula masuk kelas tadabbur saya, dan lepas 6-7 bulan, kebetulan masuk bulan Ramadan. Saya cakap pasal Lailatul Qadar, dia terus cuti kerja dia masuk iktikaf 10 hari 10 malam. Hingga terus. Walaupun kali pertama, dia tak cuba-cuba dah. Terus masuk. Dan lepas tu dia tak akan tinggal Lailatul Qadar. Ini pun dia akan beriktikaf dengan saya. Percayalah. Macam mana orang macam Nabi tu lazat beribadat kan? 9 kali Ramadan Nabi beriktikaf. Dan di 10 tahun terakhir Nabi puasa, tahun terakhir Nabi iktikaf 20 hari duduk dalam masjid. Kenapa Nabi mudah? Sebab dunia tak ada dalam hati Nabi. Kita ni macam-macam kan. Okey, boleh. Jadi kena ada kekuatan untuk buat tindakan drastik, buat keputusan. Kita sanggup tak ambil cuti 10 hari pergi melancong dengan keluarga? Sanggup kan? Lepas tu dapat bonus apa? Berapa Lailatul Qadar dapat? Betul tak? Dan habis tak kau banyak tak? Habis. Hati pun kadang-kadang tak puas.
Tapi kita sanggup. Ini untuk jumpa Allah. Bagi masa hati kita untuk Allah. Tanpa kos. Dan masih boleh berhubung dengan keluarga. Lepas raya jumpa. Tapi halangan sangat-sangat besar. Okey. Ada soalan lain? Tak ada dah. Masa solat berjemaah di masjid kan. Boleh tak Ustaz bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Solat berjemaah di surau ataupun masjid Ustaz. Macam mana kita nak istiqamah di masjid untuk solat berjemaah, sedangkan ada pandangan, ada kawan-kawan ataupun kita punya jemaah kita ni selalu solat berjemaah di surau ataupun masjid ni tak ikut imam pun tak apa, janji datang solat di masjid tu, kira macam mana? Tak ikut imam tak apa. Dia kata dah bila pergi masjid, mana solat Jumaat lah. Bila solat Jumaat kena ikut imam. Kalau tak nak ikut imam, solat kat rumah. Tapi dia kata solat jugalah dekat masjid, dekat surau je. Boleh tak bagi Okey. nasihat? Pertama sekali, tujuan masjid dibina ialah untuk solat berjemaah, bukan untuk pergi solat masing-masing, tak. Yang kedua, saya sebut tadi kan, Nabi nak bakar untuk orang yang tak solat berjemaah, bukan orang tak pergi dan solat sendiri di masjid. Beza tu. Kemudian yang ketiga, ada seorang buta, Abdullah bin Umi Maktum. Dia buta. Hadis sahih. Bila dia buta, kemudian rumah dia pun jauh daripada masjid dan tak ada orang nak pandu dia ke masjid. Dalam zaman Nabi pun bukan elok macam sekarang. Maka dia jumpa Rasulullah, minta izin, ya Rasulullah, boleh tak izinkan aku untuk solat di rumah dengan keuzuran yang aku ada? Buta, tak ada orang pandu, jalan tak elok. Nabi tanya, kamu dengar tak azan? Dengar. Kalau dengar, wajib kamu jawab azan dan wajib salat berjemaah. Saya nak tanya, dengan Nabi wajibkan sahabat yang buta ni, adakah Nabi tak ada rahmat? Nabi tak kesian kaum buta ni? Bagi je lah dia solat kat rumah. Kenapa Nabi suruh pergi juga walaupun dia buta? Kenapa? Cuba fikir. Fikir jawapan, bukan tunggu jawapan. Kenapa? Kadang mungkin kita, kenapa ni Nabi? Kan kat waktu buta. Subhanallah. Sebab Nabi lebih memikirkan nasib umatnya di akhirat besok. Biarlah kamu buta kat dunia, biarlah kamu susah kat dunia sekejap je. Umur kamu 60, bukan 600 tahun. Jangan kamu buta di akhirat. Jangan kamu buta di akhirat dan dalam kegelapan pula. Itulah rahmat Nabi. Nabi banyak fikir masalah umat dia selepas mati. Susah ke, miskin ke, itu biasa, ujian. Betul tak? Sebab itulah semua orang mati ni, semua orang mati, orang Islam ke, munafik ke, orang beriman, bila mati je, dia minta satu je. Apa permintaan dia? Nak balik? Nak balik buat apa? Nak balik sambung kerja? Nak balik jumpa anak isteri? Bukan. Satu je, nak minta beramal untuk, sebab apa? Dia tahu yang betul-betul memberi manfaat padanya selepas mati hanya amal soleh. Tidak ada yang lain. Tapi Allah izin tak? Dah terlambat. Allah bagi umur 60 tahun. Macam-macam kamu buat. Macam-macam tempat kamu pergi. Rumah aku je kamu tak pergi. Pada sebelah rumah. Sebab kamu apa? Tak kenal aku, tak cinta pada aku. Kamu cinta dunia lebih pada cinta akhirat. Sebab tu saya nak pesan yang tak pergi masjid ni, jangan fikir soal hukum, tapi fikir kamu cinta tak pada Allah. Kalau kamu sanggup pergi kerja setiap hari walaupun bukan bulan Ramadan, sepanjang tahun, susah, ada kos, minyak, tol, jalan jam, kamu pergi untuk hidup kat dunia. Kenapa tak boleh pergi ke rumah Allah 5 kali sehari untuk hidup aman dalam kubur dan ibadah masyarakat dan seterusnya keseluruhan? Kenapa tak boleh? Korban, lawan nafsu.
Ada soalan? Bedah? Okey. Ada soalan lagi? Tak ada dah. Tak ada, eloklah. Saya pun dah tak ada suara ni. Okey, kita kalau tak ada, saya nak pesan sekali lagi untuk saya dan semua. Buatlah perubahan kali ni. Jangan jadikan puasa kita macam orang biasa. Awal Ramadan ramai, akhir tak ada. Macam orang bola berlari kan. Penat-penat nak sampai hujung, nak dapat hadiah, dia tarik diri. Buat apa lari awal-awal? Betul tak? Pergi Ramadan awal penuh, jalan jam, tak ada parking. 10 akhir masa Allah nak bagi hadiah. Lailatul Qadar, dah balik rumah. Ya Allah, ruginya. Mana lebih baik? Pergi awal Ramadan dan akhir tak pergi, ataupun pergi akhir, awal tak pergi? Ha? Mana lebih baik? Pergi akhir, awal tak pergi. Tapi biasanya kalau awal tak pergi, akhir boleh tak pergi. Betul tak? Ini jenis tak pergi sepanjang masa ni. Sebab itulah saya nak pesan, orang yang kejar Lailatul Qadar ialah orang yang terpilih, bukan semua orang. Kalau dia pergi awal Ramadan kerana Allah, nak cari rahmat, nak cari keampunan, Allah jaga hati dia, istiqamah sampai malam dia dapat Lailatul Qadar. Dan lepas raya dia berubah jadi orang bertakwa. Ini orang terpilih. Kalau walhasil lepas raya balik asal macam sebelum Ramadan, ingat pada satu hadis Nabi yang menakutkan. Nabi kata apa? Celakalah orang yang berpuasa sebelum Ramadan tapi tak dapat keampunan Allah. Orang ni celaka dan jauh daripada neraka. Dia puasa bukan tak puasa, tapi dia tak bertaubat daripada dosa. Orang macam ni tak akan memburu Lailatul Qadar. Dan lepas Ramadan dia balik seperti asal. Semoga kita dijauhkan daripada kumpulan tu. Okey, cukup lah. Ada orang tidur? Tak apa, tidur-tidurlah. Tapi malam Lailatul Qadar jangan tidur. Okey, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.